Ini adalah kisah saya bagaimana saya mulakan simpanan emas. Saya bermula simpan emas kerana saya tahu emas adalah aset yang bernilai yang mudah untuk saya miliki. Pada waktu yang sama, saya masih konsisten untuk menyimpan dalam bentuk duit. Setiap bulan saya disiplin asingkan duit ke dalam akaun bank, tabungan peribadi ataupun simpanan jangka masa pendek. Tapi selepas beberapa bulan, apabila berlaku kecemasan ataupun nampak peluang beli barang baru, simpanan tersebut akan bocor dan likit. Masalahnya pada tempat simpanan tersebut. Sebab itu, jika anda sudah ada disiplin menyimpan, langkah seterusnya adalah betulkan tempat simpanan. Dan emas adalah antara medium yang terbaik saya jumpa untuk saya mulakan simpanan emas. Dengan menyimpan dalam bentuk emas fizikal, seperti melalui akaun emas fizikal gap, anda sudah tukarkan nilai wang kepada aset yang kukuh dan sukar untuk dibelanjakan. Emas tidak hanya selamat tetapi menyimpan nilai dalam jangka masa panjang. Dalam 20 tahun yang lalu, purata kenaikan harga emas adalah sekitar 10% setahun. Jauh lebih tinggi berbanding faedah simpanan biasa. Lebih menarik lagi, melalui akaun emas fizikal gap, anda boleh mula hanya RM100 saja. Disiplin simpan yang sama, cuma kali ini dalam bentuk emas yang boleh keluarkan menjadi fizikal apabila cukup gram dalam akaun fizikal anda. Bagi yang nak mengalihkan simpanan dan memiliki aset emas, anda boleh tekan butang sign up ataupun rujuk pin video saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk tahu lebih lanjut mengenai emas.